Di persimpangan zaman ketika dunia mencari makna di sebalik kemajuan serta peradaban, hadir seorang ilmuwan yang menjadikan ilmu sebagai jambatan dan cahaya pelita yang menerangi langkah insan. Beliau ialah Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Pakar, seorang jiliakawan yang mengangkat martabat falsafah dan sains Islam ke pentas dunia. Dari pena dan pemikirannya lahir lebih 40 buah buku serta ratusan artikel akademik yang merentasi sempadan negara. Pemikirannya memperlihatkan bahawa wahyu dan akal, sains dan agama mampu berpadu dalam membimbing manusia menuju kebenaran dan kesejahteraan. Kini sebagai Rektor ke-7 Universiti Islam Antarabangsa Malaysia, penyandang kursi Al-Ghazali di ISTEC dan Profesor Emeritus Universiti Melaya, beliau terus memimpin wacana ilmu dan ketamadunan di peringkat global. Sempena Ma'al Hijrah, kita meraihkan seorang tokoh yang telah mengabdikan hidupnya untuk memartabatkan ilmu, memperkukuh peradaban dan menerangi dunia dengan cahaya hikmah. Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Pakar, tokoh kebangsaan Ma'al Hijrah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah SWT di atas limpah kurnianya saya telah dipilih untuk menerima anugerah ini. Kemudian saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi terima kasih kepada pihak berkuasa, pihak berwajib, khasnya kepada jawatankuasa pemilih yang telah memilih saya, kemudian kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia kerana telah bersetuju dengan anugerah ini, dan pada peringkat yang tertinggi iaitu Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong kerana telah berkenan untuk menganugerahkan anugerah ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini juga untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada ahli keluarga saya yang saya rasa telah banyak menyumbang kepada kejayaan saya dalam pelbagai bidang. Jadi tanpa bantuan mereka, sokongan moral mereka, saya rasa saya tidak berada pada kedudukan saya sekarang. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tengah gelombang perubahan dunia yang semakin pantas, umat Islam terus mencari panduan antara ilmu dan realiti, antara hukum dan hikmah, antara warisan dan cabaran semasa. Dalam ruang inilah lahir seorang tokoh ilmuwan dari Maghribi, Dr. Ahmad Abdul Salam Muhammad Al-Raisuni atau Dr. Ahmad Al-Raisuni. Berakar umbi daripada tradisi keilmuan yang kukuh, beliau menyambung warisan intelektual ulama besar seperti Imam Al-Shatibi melalui karya dan penulisan yang meluas yang kini telah diterjemahkan ke pelbagai bahasa seperti bahasa Inggeris, Parsi, Urdu, Bosnia dan Melayu. Sebagai tokoh yang berpengaruh di peringkat antarabangsa, beliau turut memikul pelbagai amanah dalam institusi keilmuan, memperkukuh usaha pembaharuan pemikiran Islam dengan penuh hikmah. Sempena Ma'al Hijrah, kita mengangkat penghormatan kepada seorang ilmuwan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menghidupkan roh ilmu dan menyuburkan kefahaman umat. Dr. Ahmad Al-Raisuni, tokoh antarabangsa Ma'al Hijrah. Bismillah, alhamdulillah. أنا سعيد كل السعادة بوصولي إلى بلدنا العزيز وبلدنا الشقيق ماليزيا. أسعد دائما بأخبار ماليزيا وأحوالها. ماليزيا دولة لامعة في العالم الإسلامي وفي العالم، ويسعدني كذلك بصفة خاصة أن أحل بماليزيا في هذه المناسبة التي جعلت منها ماليزيا مناسبة سنوية عظيمة، وهي الاحتفال بالسنة الهجرية الجديدة، وهذه الاحتفالية العظيمة التي تقيمها ماليزيا. وأنا شاكر بصفة خاصة ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا على هذا التكريم الذي خصوني به، وهذا التكريم الذي يخصص للهجرة النبوية. الهجرة النبوية حدث تاريخي كبير، فأنا شاكر لهم جميعا وممتن لهم جميعا، وسأكون سعيدا في هذه الإقامة وفي هذه الزيارة والحضور في هذه الاحتفالية التاريخية الحضارية. فشكرا لكم جميعا ماليزيا ملكا وحكومة وشعبا، شكرا لكم على هذه العناية وهذه الحفاوة وهذا
التكريم.